korang tengah pening nak beli aircon baru. Okay, masuk kedai elektrik je, salesman mesti recommend abang ambil inverter. Bang, jimat elektrik bang. Bil tak melambung macam non-inverter. Tapi, betul ke inverter ni garanti jimat? Itu persoalan dia. Atau sebenarnya korang tengah membazir duit bayar harga unit yang mahal. Okay, aircon inverter tak murah bang. Aircon inverter mahal. Okay, hari ni aku nak pecahkan rahsia inverter vs non-inverter yang salesman jarang cerita habis dekat korang semua. Okey, nak faham senang je. Okey. Kita bayangkan kereta. Okey. Non-inverter ni, dia macam korang bawa kereta dalam jam. Okey, dalam jalan raya jam. Kejap jalan, kejap break. Kejap jalan, kejap break. Minyak kuat kan? Betul tak? Okey. Macam itulah kompresor dia bekerja. Dia on untuk sejuk. Lepas tu dia off. Okey, bila panas, dia hentam on balik, dia bagi full power untuk dapat temperature yang korang set. Sebab tu elektrik dia naik turun. Inverter pula macam korang bawa kereta atas highway. Okey, korang tekan minyak sikit je, maintain kelajuan steady. Kompresor dia tak mati pun. Dia cuma perlahankan putaran bila bilik korang dah sejuk. Okey, bila bilik korang dah dapat temperature yang korang set. Jadi, elektrik pun jimat sebab tak ada start stop. Okey. Tapi, ada tapinya. Inverter ni cuma jimat kalau korang on aircon lebih dari 8 jam sehari. Okey. Contohnya dalam bilik tidur. Sebab inverter perlukan masa 1 ke 2 jam pertama untuk stabilkan suhu yang korang set. Okey. Waktu ni, waktu yang dia tengah nak stabilkan suhu tu, dia makan current lebih sikit. Lepas tu baru dia jimat. Dia jimat sebab dia dah dapat temperature yang korang set. Kalau korang pasang inverter kat ruang tamu yang on setakat 2-3 jam, bila tetamu datang, korang memang rugi. Sebab tak sempat pun dia nak masuk dalam fasa jimat tu. Korang dah tutup balik. Baik korang pakai non-inverter je. Unit lagi murah. Sejuk pun cepat. Satu lagi benda kena ingat pasal maintenance. Okey. Non-inverter ni lasak. Kalau rosak, spare part dia murah, senang cari. Okey, tetapi inverter ni manja sikit bang. Manja sebab apa? Dia ada PC board yang canggih. Dia ada PC board. Kalau board ni meletup, okey, sebab kilat atau cicak masuk, kau saya nak ganti bang. Boleh buat korang menangis tepi bucu katil bang. Ini tak tipu bang. Kadang-kadang separuh harga tu korang boleh dapat aircon baru dah bang. Sebab nak tukar PC boardnya pasal ya. Sebab cicak masuk, sakit hati betul tak? Jadi kesimpulannya mudah aja. Okey bang. Nak pasang kat bilik tidur dan tidur lena 8 jam, ambil inverter. Ambil inverter. Kalau nak pasang kat ruang tamu atau bilik tamu lah yang jarang-jarang duduk lama, okey, ambil non-inverter, full stop. Jimat duit beli unit, jimat pening kepala untuk fikir pasal maintenance. Okey. Kena tahu kat mana nak pakai inverter dan kat mana nak pakai non-inverter. Okey, dapat sesuatu. Kalau korang nak lagi tip aircon yang jujur macam ni, okey, jangan lupa tekan like dan subscribe aku punya channel Kuri Botak. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.